Okey, jom kita kupas habis-habisan tentang Kanada. Dah bersedia nak kenal sebuah negara yang lebih dari sekadar sirap maple dan hockey ice? Mari kita mulakan kembara kita ke gergasi utara ni. Cuba fikir sekejap, bila sebut Kanada, apa yang terlintas kat fikiran anda? Sirap maple? Hockey ice? Mungkin. Tapi, macam mana kalau saya cakap ada banyak lagi benda yang terselindung di sebalik semua tu? Jom kita bongkar dan lihat Kanada yang sebenar. Okey, nak betul-betul faham Kanada ni, kita kena mula dengan saiznya yang memang luar biasa. Negara ni bukan setakat besar tau. Ia sebuah daratan yang penuh dengan benda-benda ekstrim. Dari puncak gunung tertinggi sampai ke lembah yang paling sejuk. Kita mula dari atas sekali. Ini dia ketinggian Gunung Logan. Puncak paling tinggi di seluruh Kanada. Cuba bayangkan, anda berdiri kat sana, pandang ke bawah, nampak banjaran gunung yang macam tak ada penghujung. Itulah skala pertama yang kita kena faham tentang negara ni. Dari puncak yang tinggi, kita terjun pula ke suhu yang sejuknya memang mencengkam. Waktu musim sejuk, suhu boleh jatuh sampai negatif 40 darjah Celsius. Tapi jangan salah faham, bila musim panas, boleh pula naik sampai 30 darjah Celsius. Nampak tak beza tu? Julat suhu yang sangat besar inilah yang membentuk kehidupan dan alam semula jadi kat sana. Saiz negara ni memang tak boleh gawak bincang. Sungai terpanjang dia, Sungai Mackenzie, mengalir lebih 4,000 kilometer jauh tu. Dan yang paling menarik, ia satu-satunya negara di dunia yang ada pantai kat 3 lautan berbeza. Atlantik, Pasifik dan Arktik. 3 lautan, bayangkan. Dan bukan setakat besar, geografinya pun macam-macam ada. Kanada ni ada semuanya. Ada pegunungan Rockies yang megah, ada dataran tinggi purba yang dipanggil Canadian Shield, ada padang rumput yang terbentang luas saujana mata memandang, dan mestilah rangkaian tasik air tawar terbesar di dunia, The Great Lakes. Okey, kita dah tengok tanahnya yang luas gila tu. Sekarang, jom kita kenal pula orang-orangnya. Siapa sebenarnya yang tinggal kat landscape yang macam-macam ragam ni? Jawapannya mungkin akan buat anda terkejut sikit. Yang ni mesti ramai tak sangka. Walaupun kita selalu bayangkan hutan belantara dan alam semula jadi bila sebut Kanada, hakikatnya ia sebuah negara yang sangat urban. Betul, 82% daripada 39 juta penduduknya tinggal di bandar. Kebanyakannya tertumpu di bandar-bandar besar macam Toronto dan Montreal. Dan penduduknya pula memang sangat pelbagai, macam sebuah mozaik masyarakat. Majoritinya memang berketurunan Eropah, tapi ada juga komuniti Asia yang besar dan semakin berkembang. Dan yang paling penting, jangan kita lupa populasi orang asli, penjaga asal tanah ini sejak beribu-ribu tahun lamanya. Dari segi kepercayaan pula, majoriti penduduknya beragama Kristian. Tapi yang menariknya, hampir suku daripada populasi mengaku tak menganut mana-mana agama. Ini menunjukkan betapa kuatnya sifat sekular dalam masyarakat moden Kanada. Jadi, macam mana negara ni ditadbir? Kanada ni berfungsi sebagai sebuah negara demokrasi berparlimen persekutuan dan ibu negaranya ialah Ottawa. Satu lagi benda penting, ia ada 2 bahasa rasmi iaitu Inggeris dan Perancis yang mencerminkan sejarah dan identiti budayanya yang unik. Dan apa hasil daripada semua ni? Hasilnya ialah sebuah masyarakat yang menikmati kualiti hidup yang sangat tinggi. Dengan sistem kesihatan universal dan pendidikan yang cemerlang, tak heranlah Kanada ni dikira sebagai negara berpendapatan tinggi dengan purata jangka hayat penduduknya mencecah 82 tahun. Okey, kita dah cover pasal tanahnya, dah cover pasal orangnya. Sekarang, jom kita gabungkan dua-dua ni dan tengok apa pengalaman unik yang Kanada tawarkan sama ada untuk orang tempatan ataupun pelancong. Pelancongan kat Kanada ni ada 2 tarikan utama yang sangat berbeza. Satu, mestilah keindahan alam semula jadi yang memukau macam Taman Negara Banff di Pegunungan Rocky tu. Lagi satu pula, pusat-pusat kebudayaan yang hidup dan meriah macam Bandar Toronto dan Montreal. Jangan lupa juga warisan orang asli yang sangat kaya yang bagi kita perspektif berbeza tentang sejarah tanah ni. Kalau anda jenis yang suka kembara dan aktiviti lasak, Kanada ni macam taman permainan gergasi. Anda boleh hiking kat denai-denai yang pemandangannya memang cantik. Boleh main ski kat resort terkenal macam Whistler. Atau, kalau nak lagi ekstrim, apa kata pergi tengok beruang kutub kat habitats ula jadi dia. Tapi, pengalaman kat Kanada takkan lengkap kalau tak selam sikit dalam budaya dia. Pertama, kena cuba makanan ikonik dia, poutine. Lepas tu, kena rasa bahang hockey ice, sukan kegilaan satu negara. Kalau bernasib baik, join sekali pesta-pesta meriah yang ada.
Dan akhir sekali, lawat pasar tempatan yang sibuk macam Granville Island di Vancouver. Daripada puncak gunung bersalji sampailah ke jalan-jalan bandar yang sibuk, kita dah nampak betapa kompleks dan menawannya Kanada. Ia sebuah negara yang penuh dengan kepelbagaian yang sangat indah. Jadi sekarang persoalannya, bahagian mana dari Kanada yang paling menarik minat anda untuk diterokai?